Hello guys, welcome back dan salam sejahtera. So, hari ni aku akan pasang satu Android player yang berjenama Soundstream. So, Android player ni aku dapat daripada second hand lah. Second hand orang tolak murah-murah, so aku ambil. And then Android Stream ni juga aku nak try pasang dekat kereta Myvi. Okay, kereta Myvi model lagi best lah. So, apa yang perlu ada untuk pasang Android player ni kan? So, yang pertama sekali adalah Android player tu sendiri. So, korang boleh tengok dekat sini Android player ni berjenama Soundstream lah. Android player Soundstream. And then yang kedua adalah casing. So, kalau korang guna kereta Toyota, belilah casing Toyota. Contoh Vios ke Camry ke, ataupun kalau contoh korang guna Honda pun sama, belilah casing Honda. And then casing ni pastikan ikut dia punya Android player ni lah. Kalau Android player 10 inci, belilah casing 10 inci. Okay, so korang boleh tengok tak? Dia punya ni masih elok lagi. So okay, apa yang barang kedua adalah, barang ketiga adalah, okay, pertama Android player, kedua casing. So yang kedua adalah plug and play. Plug and play ni biasa kalau korang beli casing, dia akan bagi plug and play. Okay, so plug and play. And then ni aku DIY sendiri. Untuk jenis Android player lama, dia tak ada kipas. So ni aku DIY sendiri kipas ni, korang boleh tengok. Okay, kipas. And then kipas ni dia ada dua color lah, wire dia merah dan hitam. So untuk wire hitam korang masukkan dekat ground, wire merah korang masukkan dekat accessories, dekat plug and play ni. So kalau korang boleh masukkan dekat ni lagi baik. Okay, and then yang kedua adalah wire ni, wire untuk wifi, bluetooth dan reverse camera. So kalau korang ada nak pasang reverse camera, pastikan ada wire ni. Tapi kalau korang tak pasang reverse camera, korang juga kena pakai benda ni, sebab dia ada dua wire ni adalah untuk wifi dan bluetooth. Okay, ni untuk wifi dan bluetooth. So dia akan cocok sini lah. And then yang 1, 2, 3, 4 dan yang kelima adalah USB. Ni USB. Okay, wire USB ni pun sama, pasang dekat sini. Okay, and then yang terakhir adalah wireless ni. Wireless ni, ni adalah yang terakhir. Okay, so dia sama cucuk sini. Okay, so aku akan sambung pasang. So korang tengok dulu video ni. Okay, first kita akan turunkan gear dulu ke N. Okay, so dah turun gear, kita cabut ni. Okay, so boleh ada batang ni lagi bagus. Okay, so dah cabut. Okay, dah berjaya guys. So kita keluarkan sikit dulu. And then dekat bawah ni korang boleh tengok ada skru. Kalau Android player baru, tak pernah lagi tukar Android player, dia akan tak ada skru lah kan. So kalau macam ni, cek dulu ada skru ke tak. Macam ni sebab dah pernah tukar, so tak ada skru lah. So kita just umpil je ni. Umpil lagi ni. Smooth and steady. Korang kena careful, takut ada benda-benda patah. So hati-hati. Ni pun dia pakai plug and play juga. So kita just buka ni dulu, antena.
bagi antena. Okay, dia punya plug and play ni lah. Wire belakang letak lu atas. Okay, dapat satu. Dia dapat dua. So dah boleh buka Okay, next kita akan buka skru ni untuk ambil aircon ni. Buka dulu skru dia. Sudah ambil aircon ni. Okay, and then kita skrukan je balik dekat casing baru. Pastikan lubang betul lah. Okay, lepas tu kita pasang dia punya antena. Pasang dia punya plug and play lah. Lepas pun dah menyala. Dah menyala. Okay. Sepatutnya kita punya Android player dah on lah. Benda ni. So GPS kita pasang dari sini. Ini semua beli dekat Shopee je guys. Ini kita buka. Tampal sini. Yang ini aku boleh. Kita buka guys. Kita buka sebab kita nak letak GPS kat atas ni. So dah masukkan wire dalam ni, tarik je. So tarik and then letaklah dalam ni. Kita letak kat sini ya. Pastikan semua okey and then tutup balik. Biar dia macam ada clip gitu. Yang tadi ni kita tarik ke bawah ni lah. Ke bawah adapter ya. Kita tarik tempat yang kosong untuk lalu. Di sini. Kita tarik dulu guys. Tarik nanti kita ikat balik. Panjang sangat. So tarik dah sampai limit, kita ikat balik. Okay, setelah ikat, kita sambungkan je wire GPS ni dekat sini. Kalau boleh pastikan tak mengganggu kipas ni. Tak ada kipas, tak mengganggu kipas. So just letak je. Okay. Okay, ni wire USB. So masukkan je. So wire USB ni akan keluar dekat dashboard. Dia akan keluar dekat dashboard.
So kalau korang nak masuk pendrive ke apa, masuk melalui dashboard lah. So USB ni ada 2. Okay. So USB ni connectkan je dekat atas ni, ikut lubang dia lah. Jadi kita kena buat slow-slow je guys. Kita main dengan barang elektronik. Sakit kat kipas ni. Laju kan. Kau tak awal ni. Okay. Okay, next kita akan sambungkan wire ni dekat sini lah. Setelah sambung wire ni, satu wire lagi, iaitu wire Bluetooth. Okay, ni wire Bluetooth lah. Sambungkan je. Wire Bluetooth kat hujung sekali. So semua Android Pay lebih kurang je sama macam ni. Beza dia kedudukan slot ni lah. So masukkan je. Okay, next kita just masukkan je. Again, teman-teman korang, kita orang terpaksa buat tengah malam. Bukan tengah malam lah, petang ke malam. Ni pun dah masuk waktu maghrib sebab kita orang tak ada masa lah kerja kan. So kita buat slow-slow lepas ni balik terus solat maghrib. So kalau nak masuk USB ke apa-apa, boleh masuk kat sini. Macam contoh kita masukkan kan USB. So jam masa ni dia akan keluar dekat Android Player. So inilah hasilnya dia guys. Okay guys, jadi begitulah video kali ni. So korang jangan lupa like, subscribe dan share. So see you the next time guys. Bye bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.